Hak dia tanya pula sikit apa nak tarekah. Semua tarekah tu adakah betul? Hak ni betul tak betul ya kita kena tahu. Jalan ni minta tahu nak ayat tak leh. Tarik arti jalan. Pertanyaan ini, semua jalan tu betul belaka? Kau tengok ada jalan mati sekerak ada. Lah itu kan ada jalan mati dah. Oh, nak kita leh jalan ni sekarang ni mata jalan mati. Balik leh lah kita ni. Nah, sahabat tu panggil orang nama tarekat dia kena ada silsilah. Silsilah ni ambil pada guru ni. Guru ni ambil daripada sini, ambil sini. Cuk, siapa ke orang haju hipung sebab dia. Siapa situ? Dia panggil jalan tak mati straight. Gitu. Lepas tu tempat nak betul tak betul dia kena pergi bentar. Ya kada ilmu ini dia dapat satu dengan jalan ambil daripada tarik hadis Quran dia hipung ayat, hipung hadis. Lepas tu dengan jalan hak soal lagi hak kadang-kadang kita tak erti tu, hak ilham, hak capak ke daripada Allah. Tu. Dia panggil ilham. Ya, cukuplah dulu sekian saja. Kita sambung lagi lain kali insya-Allah taala. Wallahu alam subhanahu